Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami. Saya Datuk Kai dan juga Abang A Galak kita. Kita ucapkan terima kasih kepada Finas juga Arkib Negara kerana terus menyokong dan bekerjasama dengan Nusa Podcast untuk membawa Legacy Podcast dan juga Abang A Galak kita untuk episod kita kali ini. Yes. Kita sudah pun memasuki era Yusuf Aslam dan juga A Galak punya era. Dan tanpa kita boleh ketepikan banyaklah kejayaan bersama yang telah dicapai oleh kedua-dua orang otai kita ni kan. Betul. Dan kat situlah disangkutkan Abang A Galak kita dengan Sarjan Misai, impact kepada penampilan dan juga dalam siri kerja-kerja penerbitan yang secara berbondong-bondong dilakukan oleh Scope Production, terutama maknanya drama-drama yang bersifat beruniform ni kan. Mungkin abang boleh ceritakan, lanjutkan kita sikit kat mana yang titik berlakunya perpisahan dengan Emborhan tu dan abang masuk ke camp Datuk Yusuf Aslam ni. Dia kat mana yang dia kata, Galak, kau ikut aku lah Galak. kita nak tahu tu bila mana The Blood Brothers tori darah tu berlaku antara abang dengan ni. Yang saya ingat lah, waktu mula Datuk Yusuf Aslam dapat kontrak dari RTM kan. Dia dapat 5 siri waktu itu. Jadi dia jumpa Dede Emborhan. Dia kata, Dede Emborhan, aku nak minta tolong lah, pinjam si Galak ni berlakon dalam aku punya episod. Habis kata Dede, insyaAllah you angkat lah, ambil aje lah. Aku pun tak ada job untuk dia waktu inilah, waktu itulah. Itu punca dia. Jadi jumpa Datuk Yusuf Aslam dekat restoran tu lah, makan roti canai lah. Jadi ikut dia. Itu punca dia. Yang drama yang mula-mula yang dia buat itulah Remang-remang Kota Raya. Remang-remang Kota Raya tu penulis dia seorang inspektor polis. Oh, okey. Tuan Latifi nama dia. Dia lah punya cerita Datuk yang mengarahkan episod ni lah. Waktu itu saya jadi assistant dengan continuity. Conti. Buat Conti juga. Jadi watak yang saya pegang tu, tak salah saya, tak seingat saya, pada dipilih pada ini Dharma Arura Nasyid. Jadi kebetulan Dharma waktu tu dia sibuk dengan syuting mana-mana lah kan. Itu jam tengah hangat lagi kan, Dharma kan. Jadi Galak pun interfere. Kebetulan saya pun tak terfikir yang Datuk boleh pilih saya sebagai pelakon kat situ kan. Jadi Datuk pun dia tak tahu penglibatan saya sebagai pelakon kan. Dan dia ingat saya biasa je lah kan. Jadi isteri dia lah, Datin Fatimah. Why not? Kenapa tidak ambil si Galak je? Dia bukan tak pandai berlakon. Di Singapura dia orang si Galak tu popular dia bilang. Itu punca dia. Itu mungkin boleh kata nasihat daripada isteri dia. Itu Datuk pun sanggup pilih saya menggantikan tempat si Dharma tu. Misai itu macam mana? Misai tu. Ada cerita kan tu. Misai tu bila waktu Datuk buat siri Roda-Roda Kota Raya. Siri Polis Traffic. Jadi kebetulan memang ada. Waktu itu di Jalan Pahang tu, bulatan Jalan Pahang tu, dulu situ memang tempat jam. Ya, betul. Jam yang memang betul jam. Boleh pengsan lah. Boleh kata hari-hari jam. Jadi dekat situ tugas ada satu kita punya polis trafik. Sarjan Senin nama dia. Orangnya tinggi besar. Gemuk lah orangnya. Bisa begini, melenting. Macam tanduk seladang gitu. Jadi bila Datuk reka cerita tu, Roda Kota Raya, dia kata, ya kenapa tu tak suruh si Galak tu lentik kat misai dia sama macam Sarjan Senin. Kan? Jadi itu punca dia. Jadi Datuk kata, dia jangan nusuk lah. Galak, cuba kau try lentikkan kau punya misai tu macam Sarjan Senin yang dekat Jalan Pahang tu. Boleh lah.
try gile jadi jadi bila time syuting orang semua suka. Dalam cerita tu nama saya Sarjan Senin, Sarjan Misai. Sarjan Senin dengan Sarjan Misai. Dengar saja nama Sarjan Senin ada yang terkencing dalam seluar. Ini dia, si budak-budak mana yang nakal-nakal yang apa mak rempit ni kan. Dia buat satu dialog Hey, kau jangan main-main. Ini dengar je nama Sarjan Senin ada yang terkencing dalam seluar. Terror lah Sarjan Senin. Itu punca dia. Tapi memang ada. Sarjan Senin tu memang ada. Masih hidup lagi bang? Kalau abang tak tahu Jadi ikutkan watak dia lah. Habis saya cakap Datuk, saya dengan badan kurus macam ni macam mana nak jadi sarjan macam Sarjan Senin tu. Kali pegawai trafik waktu tu di mana tempat Dawangi. Trafik. Dawangi tempat balai polis trafik sekarang ada Dawangi. Dia kata pegawai polis tu saya tak ingat siapa nama dia kan. Dia kata jangan kira badan dia bilang. Kira boleh tak dia bawa watak Sarjan Senin. Betul. Jadi okey dia kata kita cuba. Tak cuba tak tahu dia bilang. Kali bila dah habis syuting cerita tu waktu ditayangkan di TV kan dapat sambutan. Jadi di situlah saya mula tempah nama. Orang kenal Sarjan Senin, Sarjan Misai, Sarjan Senin, Sarjan Misai. Kalau tak Sarjan Senin, Sarjan Misai. Abang dengan Datuk Yusof, abang bekerja dengan Datuk Yusof daripada zaman itu sehingga ke hari ini. Ya, betul. Macam mana boleh serasi begitu sekali dengan Datuk Yusof? Datuk Yusof ni ialah. Mungkin bila abang banyak makan restoran dia, adalah dicampur-campur apa di mandrim abang. Abang tak lari ni. Ada bang. Kau jangan percaya sangat Datuk Yusof ni. Ada. Pasal cuma nak faham lah abang punya chemistry dengan dia tu macam bagus kan. Mungkin pasal waktu tu siri dia tak putus. Lepas habis 5 siri sambung 5 siri. Lepas dia je. Jadi saya tak dapat nak ke mana. Saya tak dapat nak ke mana. Jadi saya kata sini dah ada. Buat apa nak kerja yang jauh-jauh. Betul tak? Dengan dia disiapkan rumah, disiapkan makan. Semua cukup. Betul. Rumah ada, makan pagi petang ada, gaji ada, bonus ada. Ada komplit. Habis tak ada ke M. Burhan pada ketika tu yang galak aku tengok engkau ni tak nak lama kat sana. Pernah. Banyak job kau dah lupa kan aku. Bila kau nak balik Sabah ni? Dah juga kadang-kadang kata Datuk ada. So bila kau nak pulang dengan si galak tu? Aku belum habis lagi program aku ni ke. Tak henti-henti tu kan. Dia itu dia. Tapi maknanya Datuk Yusof Aslam dia memang rasanya bunyi macam dia jaga abang betul ni. Betul. Dia abang tu macam asset dia lah, kekuatan dia lah bang kan. Kemungkinan lah. Saya rasa benda tu pun keluar daripada mulut dia. Betul. Kita borak-borak saya pula tak terfikir pula benda tu. Mungkin kalau dia cakap dengan tentu memang betul lah. Tapi saya sendiri tak terfikir. Saya fikir ada kerja, ada gaji, boleh tanggung anak isteri, syukur alhamdulillah. Amin. Waktu tu production tak banyak. Yalah. Kan. Jadi kita kalau boleh satu tu biarlah kekal. Kan. Abang saya nak tanya, abang di Singapura abang pernah mengarah teater, abang berlakon, dan di Malaysia abang mula dengan sebagai penolong pengarah di Sabah Filem. Awal lagi. Abang tak ada berkeinginan untuk mengarah ke? Di sini? Waktu dengan Datuk Yusof ataupun dengan Sabah Filem. Tak ada nak melobikan diri? Ada. Ada pernah mengarah? Pernah. Datuk pernah kalau macam siri tu ada 7 siri, 4 siri dia mengarah, 3 siri dia bagi saya mengarah. Okey. Pernah. Macam Remang Utaraya saya pernah mengarah, Harimau Rimba saya pernah mengarah, Metropolitan saya pernah mengarah, Di Sebalik Ombak. Banyak siri. Dia mengarah, saya mengarah. Dia mengarah, saya mengarah. Kalau untuk series filem tak ada lah bang Filem tak ada. Filem tak ada. Filem tak ada channel. Gelak. Itu sampai situ gelak. Pasal saya pun tak berani. Pasal apa? Belanja besar, juta. Jadi kalau benda tu tak berjaya, mana saya nak letak muka saya kan? Kalau dia ambil anak dia sendiri, itu lain cerita. Anak dia anak beranak. Orang kata untung rugi
dia bersama. family. Pandai-pandai kau lah satu family. Kan? Family. Macam kita, saya bukan tak hendak, tapi saya takut. Takut. Ini melibatkan juta. 3 juta, 4 juta, 5 juta. Tak berani saya. Biarlah panggil saya berlakon, panggil saya jadi assistant, itu je lah. Tapi sekarang ni tak nak lah. Bagi saya berlakon je. Assistant tu tak? Dah tu gini tak lah. Last kerja assistant director yang abang buat, bila? Kalau abang ingat? Lupa lah saya. Filem ataupun series? Abang buat assistant untuk Scope? Filem tak salah saya. Untuk filem. Abang tak ingat filem apa? Kita nak tahu bila yang abang punya yang apa tu? Era Fazira dengan Ziana Zain. Apa nama cerita dia? Maria Mariana. Maria Mariana. Okay. Tak salah saya, sesudah Maria Mariana ada lagi tak? Sesudah Maria Mariana. Maria Mariana 2? Salah saya lah. Sesudah Maria Mariana saya dah tarik diri lah. Dah tak larat lagi lah. Abang tak buat tu So abang berlakon lah. So sekarang dalam abang masih lagi in service lah dengan Scope Production. Ya, sama okay. Apa basically peranan yang abang mainkan? Which area yang abang support Scope Production? Abang bantu Datuk Yusof Asram dari segi kerja producing penerbitan ke ataupun content ke apa? Tak ada. Hari ini saya bebas. Saya bebas. Tapi pendapatan tu bulanan tetap ada. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Dah macam pencen ni. Skop bagi pencen lah. Sayang sangat dia. Kira pencen lah. Pendek kata pencen lah tu. Jadi mungkin tak ada apa, mungkin itulah satu penghargaan daripada dia. Betul. Penghargaan saya pada dia kan. Mungkin galak, aku tak ada apa nak beri pada engkau, aku bagi engkau pencen je lah. Kemungkinan. Macam tu lah kan. Jadi apa lagi yang nak di balas budi jasa baik saya kan. Mungkin inilah satu anugerah yang saya dapat daripada dia, daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Itulah. Bagus Datuk Yusof Asram. Tak ramai producer macam tu. Tak ada. Corporate company pun tak ada macam tu. Ya, betul. Yang menghargai. Betul. Kaki tangan. Ni abang galak ni dia macam apa? Tangkal azimat Datuk Yusof Asram lah. Betul. Tak boleh buang tangkal ni. Saya rasa Datuk yang cakap, Yus, I rasa you kena jaga orang tu ni. I rasa kata lah, ya ke? Dia kan selalu bincang begini kan. Bang, saya nak tanya, okay. Datuk Yusof Asram kita dah tahulah, kita dah faham dia punya episod dia tu. Saya tak nak berjengah tu. Saya nak cuba faham macam, okay. Abang melalui Datuk Yusof Asram, seawal dia penerbitan dulu, sampailah dia berjaya sebagai producer, and then memasuki generasi kedua, era dia dan anak-anak dia. Saya nak faham pertalian itu. Macam mana Samsul dengan Syafiq menerima abang punya pengalaman dan juga abang punya kemahiran lakonan abang. Macam abang pun pernah berlakon di bawah Samsul contohnya kan. Macam mana keadaan itu berlaku? Macam mana Samsul menerima kawan-kawan bapak dia untuk berada dalam produksi dia yang muda-mudi ni kan? Kita nak faham tu. Dia dengar cakap bapak dia. Dia dengar cakap bapak dia. Yang mana satu anak dia dengar cakap bapak dia? Dia bukan dengar cakap bapak. Macam dia macam kata Datuk kata kalau cadangan Datuk tu dia, pandangan Datuk tu dia terima. Kau ambil saja segala ambil pakai watak tu. Jadi si Samsul dia terima dapat dia punya apa pandangan. Pasal apa? Sebelum ni dia mengikuti bapak dia punya perkembangan kan. Kita tak tahu waktu tu dia minat mengarah, dia minat berlakon. Pasal tak salah saya dari kecil lagi dia dah ada minat nak berlakon, minat nak mengarah. Pasal tu waktu jam belum ada rumah yang ada sekarang ni. Rumah dia di Selayang. Kalau pergi rumah dia kalau jumpa saya di jam 1 kecil lagi. Inti polis. Binti. Tiap bapak dia dah mengarah cerita polis kan. Rumah Kota Raya. Jadi dia kecil-kecil dia dah menonton filem-filem tu. Jadi kalau dia jumpa saya dia mesti gertak saya tau. Binti polis dengan tangan dia begini tu. Saya dah okey saya. Kalau Samsul ni. Samsul. Tak tahu dia ingat kata ingat wallah. Tapi saya ingat tu. Kalau Syafiq pula tak ada. Syafiq dia gitu-gitu ajalah.
Gitu-gitu aja. Yang action lebih ni Samsul lah. Samsul waktu yang, dia yang kecil, agak, waktu dia kecil dulu lah. Dia jumpa saya je, dia mesti minti polis. Kalau nanti datang saya kadang, kalau macam hari-hari saya senang kan, nanti dia balik rumah, tu arwah mak dia masih ada lagi, dia bawa saya pergi rumah. Mak dia tu pula suka saya. Mana si galak tu? Kalau si galak tu datang, nanti dia masak lah. Kalau dia dah masak sedap-sedap lah, bagi suruh si galak tu makan. Kalau tak makan jangan balik. Disuruh makan, dah makan baru balik. Itu jam dekat selayang rumah dia tu jam. Bang, abang punya observation, abang bekerja dengan Datuk Yusof Aslam dan juga abang bekerja dengan anak Datuk Yusof Aslam. Dari segi penampilan abang dalam lakonan, bekerja di bawah arahan diorang. Saya nak abang komen Datuk Yusof Aslam punya pengarahan dan juga Samsul punya pengarahan pada pandangan abang lah. Pada pandangan saya, yalah mesti ada bezanya lah kan. Bapa dengan anak mesti ada beza dia kan. Tapi saya anggap saya terima apa saja. Kalau waktu zaman Datuk Yusof Aslam, aku nak kau gini-gini, saya ikut. Gitu juga zaman Samsul. Uncle gini-gini boleh tak? Okey, ikut. Saya ikut apa saja yang diarahkan. Itu kemungkinan apa yang dia hendak tu mungkin dapat. Itu mungkin ada, mungkin dapat kesesuaian pada dia lah. Cara bekerja Datuk Yusof Aslam dengan cara bekerja Samsul ataupun Syafiq, itu susah saya nak bezakan. Cuba. Yalah, Samsul kerja dia cool. Tapi apa yang dia hendak tu, dia hendak. Dia cool tapi dia determine. Apa dia hendak tu, dia hendak. Kalau nak beginilah. Itu yang saya faham lah kan. Sepejak Datuk begitu juga. Tapi cara mereka mengarah tu ada bezanya lah. Mungkin Datuk kalau mengarah, dia suara dia tinggi sikit. Macam si Samsul kurang sikit. Macam Datuk dia action. Dia suka begitu. Dia suka macam kasih semangat pada sergah. Style dia gitu. Tapi Samsul tidak. Samsul dia cool. Dia cool. Datuk dia dramatik sikit lah. Dia garang tak dekat set? Datuk Yusof garang di set? Dia time kerja dia garang. Dia tegas. Tapi orangnya baik. Hatinya baik. Hatinya dia penyedih orangnya. Tapi jangan cerita kat sini. Okey. Tak payah nak cover. Dia masa dengan episod kita, kalau abang tengok, meleleh dia menangis macam budak kecil. Dia memang penyedih. Abang siap tutup mikrofon. Jangan cerita kat sini. Dia orang dia penyedih. Dia orang dia penyayang. Lembut hati. Lembut betul. Dia orangnya lembut hati. Fizikal dia garang. Dia garang. Kalau dia bekerja tu dia garang. Tapi di sebalik hati dia hati dia lembut. Penyedih orangnya. Abang, saya nak tanya. Bila Datuk Yusof Aslam mengarah dulu, masa tu era tu kita masih shoot filem pakai 16. Ini bukan 16. 35. Maknanya kita pakai celluloid filem lah. Meaning rolling tu memang costly. Cost kita tu bukan macam yang sekarang digital zaman Samsul. Kita nak take 10 take pun tak kisah. Betul. Adakah itu kemungkinannya persekitaran atau mood yang berbeza, tekanan ketika syuting penggambaran dulu era filem dengan era digital ni bang? Kemungkinan pandangan abang? Itu sebab waktu zaman filem 35 dia banyak buat rehearsal. Rehearsal banyak kan? Benda rehearsal banyak. Waktu kalau take 1, take 2, take 3 je. Sampai satu kaki ni beringgit. Beringgit. Katakan ini RM2, RM4, RM6. Kalau dah begini, RM6 dah terbang dah. Itulah dia. Pasal saya ada terdengar, ni gurauan-gurauan orang dalam industri dengan Datuk Yusof Aslam dan juga orang-orang yang shoot filem itu lah. Bila dah banyak kali dua kata,
buang filem. Buang ni can tu. Satu can tu berapa ratus kan? Betul. Biar banyak makan nasi, jangan banyak makan filem. Istilah dulu kan. Istilah dulu. Bila kita take 1, take 2, take 3, oi. Okey, rest lagi. Kan? Itu yang dulu kita macam stres tau. Ya. Mana kita takut salah. Itu dia kemungkinannya tu bang. Yang mungkin abang tengok Syamsul lebih relax, lebih cool. Contohnya. Pasal dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah tu. Kan? Tapi zaman dulu samalah juga kemungkinan dia tu yang kita fikirkan tu bang. Masa zaman-zaman P.Ramlee dulu Studio Merdeka. Bila dia orang bercakap tentang yang okey, tak ready lagi. Aku pergi main mahjong, pergi kedai siput, sampai kau ready, kita datang, kita shoot. Mungkin situasi budaya tu berbeza bang kan. Situasi dia kan. Betul. Mungkin bang kemungkinan betul. Waktu zaman tu kita kena banyak rehearsal. Tak betul perfect rehearsal baru shoot. Tak ada, jangan makan filem, makan duit. Pasal mahal. Macam sekarang lain kan, pakai digital kan, kita boleh erase, pakai hard disk, berkodi-kodi je dia buat balik kan. 10 kali ambil pun tak jadi masalah. Kan? Dulu salah, dulu nak kena betul. Betul nak menghafal. Kalau tidak masalah. Pendek kalau you tak pandai membuat kerja macam tu, orang takut nak ambil kita. Yalah. Oh, Mr. NG. Mr. NG Ini Mr. NG. Mr. NG masalah. Duit banyak keluar. Banyak keluar. Problem kan. Itu antara benda yang saya ingat lagi. Kan? Abang boleh cerita kenangan manis abang dengan Datuk Yusof Aslam. Okey. Kenangan manis banyak lah. Rasa memang berlambak lah. Tapi yang paling manis romantis lah bang. Yang abang rasa kalau ini momen lah. Momen yang meletakkan nilai persahabatan abang dengan Datuk Yusof. Yang abang rasa unik, rare memang. Tak ada datang pada orang lain lah. Memang daripada Datuk Yusof lah. Kan? Yeah. Selain daripada pencin tadi tu lah. Dia punya kebajikan tu yang saya tak boleh nak lupakan lah. Kan? Kebajikan dia. Kebajikan dia tu sampai sekarang. Itu pasal lain-lain company kita jumpa, habis tu habis lah. Habis kerja, habis kerja habis. Tapi dia tidak, dia sampai sekarang. Itu yang buat saya yalah kekal dengan dia lah, nak ke mana lagi kan. Lagipun dah tua sekarang. dah dia punya kurang laku lah kata kan. Kurang laku. Kurang. Jadi dengan dia je lah sampai sekarang. Ini dah lama juga tak jumpa dia ni. Saya balik Singapura tadi, dah lama tak jumpa dia. Dia selalu juga dia kadang-kadang dia pesan dengan si driver dia satu, si Hafiz dia. Telefon si galak apa kisah dia. Halo apa okey. Kenapa kau telefon aku? Tak ada, Datuk tanya. Apa okey. Okey, tuan-tuan dan puan, jangan ke mana-mana. Kita lepas ni kita masuk blok akhir. Of course, apa yang kita ada pada hari ini memang sangat sedikit berbanding dengan lambakan lagi banyak pengalaman dan cetusan yang boleh dikongsikan. Tetapi itulah dia legasi kita. Kita membuka ruang ini, ruang pertama kalinya. Harapnya benda ini boleh diperpanjangkan abang InsyaAllah. dalam inisiatif kita yang akan kita buat. Sebab kita percaya memang ada banyak benda yang boleh kita pelajari pada abang. Dan blok selepas ini, of course tuan-tuan dan puan, seperti biasa legasi akan memperuntukkan sedikit ruang untuk kita khususkan kita punya perbicaraan dengan tetamu kita, menceritakan tentang intention kita untuk mengerjakan kita punya projek Perdana P.Ramlee. Dan of course abang di sini akan berkongsi dengan kita lah selepas ini tentang apakah mungkin nasihat ataupun pandangan amanat yang boleh kita suburkan dalam usaha kita menerbitkan biopik P.Ramlee dan juga seniman-seniman angkatan Jalan Ampas pada satu ketika dulu. Okey, jangan ke mana-mana, kita sembang sambung selepas ini. Tak kenal maka tak cinta. Pepatah ini begitu sinonim dengan rakyat negara ini yang berbilang bangsa, agama, etnik serta kaum.
Atas dasar itu, Kementerian Perpaduan Negara sejak ditubuhkan pada 10 Mac 2020 giat menyediakan tapak integrasi untuk masyarakat pelbagai latar belakang ini berkumpul dan mengenali budaya masing-masing. Objektif itu dibahagikan kepada 3 segmen iaitu semarak kenegaraan, semarak perpaduan dan komuniti ramah dengan tema membudayakan perpaduan meraihkan kepelbagaian. Kita kembali dalam Legasi Sembang Sambung bersama dengan Adlin Ahmad Ramli dan juga Abang Egala. Dan kita berterima kasih kepada Finas dan Akib Negara kerana terus menyokong dan memberi kerjasama kepada Nusa Podcast untuk membawakan legasi untuk episod kita kali ini. Terima kasih juga hari ini sebab episod ini dan beberapa episod akan datang kita akan berpengkalan di sini di Momi Finas, Museum Perfilman kita. Kalau anda saksikan, kita dikelilingi oleh aset-aset purba. Tapi di sinilah bermulanya bang bermulanya industri filem kita menggunakan teknologi celluloid lagi masa tu, dan kita sedang berpatah balik sekarang untuk kita bersama dengan abang. Kita nak mengungkap tentang Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dengan apa projek yang kita nak buat tu. Okay, silakan. Bang, kita sedang mengerjakan satu projek perdana P. Ramlee di mana kita ingin membuat filem tentang kisah Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Dan dalam membina projek ni kita memerlukan banyak kata-kata nasihat, cerita-cerita dari abang tentang Allahyarham Tan Sri. Abang pernah bercerita yang abang di Singapura dengan Tan Sri P. Ramlee main sepak raga, main sepak jaring. Boleh cerita sikit tentang itu? Abang, pengalaman abang bermain sepak jaring dengan P. Ramlee keintiman abang lah, observation dia kan di Jalan Ampas dulu bang. Waktu tu P. Ramlee, Tan Sri P. Ramlee, arwah Tan Sri P. Ramlee, dia yang menubuhkan pasukan sepak raga jaring ni yang diberi nama Sekawan Bintang. Sekawan Bintang. Sekawan Bintang. Jadi Sekawan Bintang ni satu pasukan yang bermula di Singapura. Tapi sebelum tu ada lagi. Ada lagi. Sebelum Sekawan Bintang ada lagi. Dia ada Buana ada satu. Itu Sangka Buana Kedah Kendian. Sesudah Sekawan Bintang, lepas tu ditubuhkan lagi satu tim A, tim B lah kononnya. Sangka Buana, apa nama dia? Bukan Sangka Buana. Dia ada nama lah Buana. Saya kurang pasti. Saya lupa tapi yang P. Ramlee tubuhkan ni Sekawan Bintang. Itu puncanya. Jadi dia ada 5 set. Set A, B, C dan E kan. Jadi saya terpilih salah satu daripada pasukan tu lah. Saya di grup E lah. Abang main posisi apa? Ini kiri. Killer. Apik kiri. Yang membaling tu kanan kan. Dia yang kiri tu dia panggil killer. Tu panggil killer. Killer tukang bunuh lah. Abang killer. Killer lah. Jadi bola tu kalau sampai mesti susah nak ambil lah. nak ditangkis balik pun susah. Tapi waktu itu pun saya pun tak sadar yang diri saya ni boleh main dengan bagus lah, dengan baiknya kan. Saya sendiri tak terfikir. Jadi bila dalam latihan tu saya kira bagus lah kan. Jadi saya terpilih dalam pasukan Sekawan Bintang tu. P. Ramlee main posisi apa? Dia tim A. A dia bahagian bahagian killer. Killer juga? Killer juga. Dia killer. Dia memang pandai. Dia kalau main, dia tak menggelabah tu bang. Steady je. Kalau kita kejap. Dia tak ada steady je. Punya dia dah biasa main sepak raga jaring ni dari Pening lagi. Dia dah biasa dengan bola sepak raga jaring ni. Kita pun mendapat cerita daripada Tan Sri Yusof Latif. Maknanya di Penang dulu dia mendakwa, maknanya P. Ramlee mempopularkan sepak raga ataupun sepak takraw ni sekarang ni di Singapura. Masa dia di Penang tu. Itu claim dia. Dan kita pun ada gambar-gambar koleksi yang kita sempat melihat benda tu.
Oh, itu antara ruang abang dengan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee lah dalam dunia sepak takraw ataupun sepak raga jaring lah di Singapura tu kan. Dia punya pasangan dia tu Sadiq, yang tukang hantar bola tu kan, namanya Sadiq. Itu sebab dia bikin filem Alibaba punya lapuk Sadiq Segaraga kan. Sadiq sepak raga. Oh. Jadi nama sebenarnya orang tu namanya Sadiq. Sadiq Segaraga. Sepak raga jaring. Jadi Sadiq Segaraga. Itu yang dia taruhkan ada intro nama dia orang yang pada siapa? Pelakon siapa nama dia? Sadiq Segaraga. Siapa dalam batak Itu tu? filem Tiga Abdul. Tiga Abdul. Tiga Siapa Abdul. yang pegang watak Sadiq Segaraga tu? Sadiq Segaraga. Ahmad Isfu. Dia ada salah satu watak tu pakai nama Sadiq Segaraga. Betul, kita betul. tahu. Dia dalam cerita tu lah, dalam cerita Tiga Abdul lah. Yes. Sadiq Segaraga. Oh, itu kisah dia tu lah bang. Orang yang tukang main bola, yang tukang Namanya lempar bola Sadiq. tu namanya Sadiq. Segaraga tu sepak raga jaring. Jadi Sadiq Segaraga. Itu Okey, yang bang. saya ingat lah. Okey, saya nak abang punya pemerhatian abang untuk melihat Tan Sri P. Ramlee ni. Sebagai karyawan, sebagai orang seni, apa abang punya nota-nota abang yang abang boleh sharekan dengan kita lah. Ni daripada abang punya observation sendiri. Berada dengan dunia di Jalan Ampas, dunia Allahyarham Tan Sri P. Ramlee punya era tu bang. Dia ni orang yang macam mana abang punya observation? Ya, pada saya P. Ramlee tidak ada tolok bandingnya lagi ya. Belum ada yang macam dia hari ini. Pengubah lagu, pelakon, pengarah terbaik, penulis, serba-serbi dia. Semua dia ada lah. Boleh main piano, boleh main biola, boleh main accordion, dia serba boleh. Yang saya ingat lah. Yang saya ingat dia biasa main biola, piano dengan accordion. Itu yang saya nampak lah. Memang dia pandai. Dia nanti kalau macam dia nak buat satu-satu cerita, kalau dia nak mengarah satu-satu cerita tu, macam kata penarik beca, mula-mula dia mengarah penarik beca kan. Dia datang ke rumah. Dia datang rumah abang. Bang. Disebabkan dia apa? bukan jumpa saya, jumpa bapak saya. Jumpa bapak. Bapak abang siapa? Jaafar Abdullah. Jaafar Abdullah. Dia salah pengurus filem Melayu waktu itu. Ya. Pengurus filem Melayu Jaafar. Kalau Itu bapak abang. bapak yang sebenarnya bapak tiri. Okay. Tapi saya anggap dia bapak saya betul. Pasal apa? Dia waktu saya lahir dia dah jaga saya. Dia membesarkan saya. Sampailah saya bekerja di Jalan Ampas. Dia juga yang recommend. Jaafar Abdullah tu bapak saya. dia ni yang mempertaruhkan dirinya fight untuk P. Ramlee mengarah kan. Yes. Yes. Yang dia kata, bos, saya boleh bet, saya boleh kerja 5 tahun tak payah bayar gaji. Kalau ini orang tak, bapak abang lah tu. Betul. Betul. Apa yang dia cakap ni memang betul. Dia pertaruhkan gaji dia. Kalau P. Ramlee tak boleh tak sampai tak boleh mengarah, potong IP gaji. Itu pertaruhan dia. Saya ingat lagi. Bang, saya baca sejarah tu, saya kagum dengan Jaafar Abdullah ni. Memang akan saya dedikasikan kemunculan watak itu di dalam biopik kita bang. Ni wallahi ni. Tapi betul. Tak terlintas saya yang Jaafar Abdullah ni related dengan abang macam tu punya. Saya anak dia. Saya anak dia. Jaafar Abdullah, okey, teruskan bang. Dia datang ke rumah P. Ramlee and then kalau dia nak buat macam dia nak mengarah. Katakan dia mengarah penarik beca, saya ingat lagi Itu pengarah pertama dia. Lepas isyak gitu, dia akan datang ke rumah, duduk kat depan pintu lah. Ada halaman sikit. Depan pintu kita ada macam gini lah. Ambin gitu. Pangkin batu. Jadi kita duduk situ lah. P. Ramlee dengan dia punya satu kursi meja makan tu, bagi dia duduk. Bapak saya nanti duduk dekat ini, dekat tembok batu tu. Nanti mak saya tukang sediakan teh, teh ke apa benda kuih sikit. Nanti saya yang tukang hidangkan lah. Jadi bila dia berbual tu, saya dengar. Saya suka dengar. Abang umur berapa masa tu? Saya ingat abang
Belasan. Abang dah belasan. Masih sekolah lagi masa tu? Dalam sekolah belajar? lagi. Sekolah lagi. Saya dalam 17, 18 itu. Okey. Masih sekolah lagi. Itu yang saya cakap sekolah Anglo-Chinese School tu. Okey. Di sebalik dia buat, saya suka dengar. Saya tak tidur. Suka dengar. Kalau dia buat dengan gaya dia, dengan dia begini, dengan mata dia, dengan tangan dia begini kan. Dia kalau berbual dengan gaya-gaya badan dia. Seronok dengar. Seronok dengar. Macam tengok performance lah. Macam tengok performance lah kan. Macam tengok performance. Jadi kita memang minat kan. Minat dengar cerita-cerita wayang ni kan. Dengar lah cerita gini-gini. Jeff. Dia panggil bapak saya Jeff. Bapak saya nama Jaafar. Dia panggil Jeff. Jeff. I kalau nak buat, I akan gini-gini. Si Azizah akan begini. Dia macam tu. Jadi bila kita tengok dia bercerita tu, seronok betul lah. Memang seronok. Jadi bapaknya tu, Brother J ni, dia pun memberi reaksi and response lah kepada idea-idea yang nak dia buat. Dia macam find proof lah. Betul. Dia try tu. Macam tu betul. Dia kalau setiap dia nak buat cerita, nak mengarah satu-satu cerita tu, dia mesti datang jumpa bapak. Dia akan berbual begini, macam ni. Yang paling tak lupa sekali, dia menggayakan cerita yang dia jadi si bongkok tu apa? Sumpah Orang Minyak. Sumpah Orang Minyak. Dia menggayakan dengan bongkok dia tu kan bang. Memang style betul. Memang style betul. Itu pun maknanya dia present kan idea tu dengan Jaafar ni. Dengan Pak Jaafar ni. Sebab dalam kepala kita bang, sebelum ni, saya cakap terang ni. Kita memang tahu Allahyarham Tan Sri P.Ramlee ni, dia memang suka jamming idea dia dengan karyawan-karyawan yang lain lah. Sudar Maji ke ataupun pelakon-pelakon yang lain ke. Tapi kita tak sedar, kita tak tahu yang dia pakai manager Tuan Jaafar ni juga sebagai salah seorang orang yang penting untuk dia selalu bounce idea dia bang. Dia share idea. Dia share idea. Jadi kalau bapak kata memang idea tu memang best. Saya yang tak tahu pasal gedebak-gedebuk ni kan, saya pun best. Pada saya best. Dia bercerita dengan gaya dia, dengan apa dia kan. Yang Sumpah Orang Minyak tu yang sebagai si bongkok tu kan. Ada gaya kan cerita semua gitu. Tapi cerita dia tu selalunya yang saya ingat lah. Sini kata dia yang dibuat oleh ini S. Sudar Maji. Sudar Maji. Sudar Maji tu memang rapat dengan saya. Memang rapat dengan abang? Memang rapat. Tak tahu dia suka saya, tak tahu apa pasal. Dia kalau ke mana-mana, dia galak ikut aku dia bilang. Dengan kereta Fiat. Jangan kereta kecil, kereta Fiat. Sekarang dah tak ada lagi kereta tu. Nanti dia galak ikut aku, dia bilang, ikutlah dia. Dia suka saya, tak tahu pasal. Bang, kau memang banyak hal lah bang dengan aku. Memang banyak hal bang kau dengan aku ni bang. Betul. Dia anak dia tu yang 20 sen. Ayu. Dia Ayu kecil lagi. Saya biasa dukung Ayu. Saya biasa dukung anaknya Ahmad Daud, siapa nama? Oji lah. Oji. Macam mana saya dukung Oji, begitu juga saya dukung anak perempuan dia. 20 sen. Ayu dah besar dah sekarang, dah bercucu dah. Yalah. Jadi ada tak kalau macam bapak pada abang Tuan Jaafar ni, dia pun boleh kata idea ni tak bagus. Ada macam tu juga. Tapi selalu yang arwah Tan Sri cerita pada dia semuanya best. Tak boleh nak reject lah. Tak boleh nak reject. Saya dengar sendiri memang best. Tak boleh nak reject. You tak tahu macam mana nak reject tau. Tak tahu macam mana kata tak bagus. Tak tahu macam mana. Betul itu zaman tu saya bukanlah senior sangat kan. Saya kecil di zaman kan. Belasan tahun. Tapi saya dengar cara dia berbual, cara dia bergaya tu memang best lah. Kira abang macam mewakili penonton umum lah kononnya kan. So berasa macam dah best. Saya dia punya gambar ni kalau keluar mesti lakunya. Bukan kata laku, mesti banyak penonton. Mesti banyak impact penonton. Lakunya tak tahu berapa lah kata. Mesti banyak penonton. Bang, selain daripada Allahyarham Tan Sri P.Ramlee dengan arwah bapa Jaafar, ada tak sesi-sesi lain juga yang melibatkan macam Sudar Maji ke atau yang lain, ataupun kalau datang rumah tu memang berdua one to one dia berdua je. Memang dia berdua. Termasuk saya bertiga. Saya tukar dengar. Benda tu memang kerap berlaku lah bang. Kerap. Kita percaya kalau
kalau pertaruhan arwah Jaafar untuk P. Ramlee punya pengarahan pertama, Penarik Beca, kita tahulah dia punya peran penting dia. Tapi yang filem-filem yang selepas itu pun, bila abang cakap maknanya Sumpah Orang Minyak tu semua, memang dia menjadi macam rutin P. Ramlee lah untuk berjumpa dengan arwah Jaafar ni. Iyalah. Sebab dan kendian tu tak ada lagi nak dipertikaikan. Shaw kata okay, dia kata carry on. Mana dia dah percaya betul kebolehan Tan Sri ni. Jadi kalau setiap gambar dia nak buat, dia akan jumpa bapak saya, berbincang lah. Berbincang, Jeff, nak buat gini. Nanti apa, yes, okay. Itu yang selalu tukang mintai tukang tumpang dengan saya lah. Jadi kalau Tuan Jaafar ni sebagai pengurus kata okey, Shaw akan okey lah. So Shaw jarang akan kata oh tak boleh. Tak ada. Semua jalan. Okay. Pasal permulaan tu dah confident lah yang Tan Sri ni memang dia boleh berlakon. Memang dia boleh mengarah. Dia boleh segala-gala lah. Tapi penting lah juga macam P. Ramlee pun antara share idea-idea tu kepada Tuan Jaafar ni pun silap untuk kerja-kerja pengurusan penerbitan punya keperluan lah kan, untuk syuting tu program macam ni kan. So bila Tuan Jaafar pun clear tentang apa tuntutan dengan apa yang nak dia buat, jadi bila dia nak menyusun keperluan penggambaran ke apa semua tu lebih mudah lah. Mudah lah kan. Bapak saya dia bagian publicity kan. Mudah publicity. Bapak saya punya office dekat Robinson Road. Dia bukan kat Jalan Ampas. Robinson Road. Dia Robinson Road. Sini memang dia punya headquarters. Ya betul. Bagian HQ publicity. Jadi saya kadang-kadang rajin selalu ke sana. Ikut bapak saya pergi ke sana kan. Bagian publicity. Tu jam kan kalau poster kan pakai lukis tu jam tangan. Betul. Jadi sekarang dah pakai digital kan. Dah siap. Dulu pakai lukis. Betul. Jimmy Liang nama dia. Satu Cina daripada Hong Kong. Memang handal dia dah. Memang handal. Nanti kanvas dia besar. Bentang besar-besar kanvas. Nanti dia berdiri dengan cat dia. Cerap. Jadi muka orang. Memang expert lah. Saya tengok cantik-cantik campak-campak je kan. Jimmy Liang nama dia. Jimmy Liang. Mula-mula pakai kapur dulu. Kapur hitam. Kapur hitam sikit kan. Lepas tu baru dia ambil cat. Cat tu memang berlambak lah. Macam-macam warna. Tempat dia kerja tu ada kotor sikit. Kotor dengan cat, bukan kotor dengan sampah, kotor dengan cat. Holy shit. Suka saya tengok. Kalau saya pergi sana nanti, kalau bapak saya, dia punya office gini kan, panjang dia. Saya pergilah tengok dari jauh. Tengok dia. Wow. Jimmy Liang nama, pandai. Scene tu, itu ada dalam movie kita kan? Ada. The making of, sebab kita berbalik kepada benda yang kita nak buat ni abang. Kita nak tunjukkan bukan saja tentang Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, tapi macam mana film making pada ketika itu. Era itu. Jadi dia akan merangkumi pelbagai aspek pembikinan filem dan juga post produksi dan juga marketing lah. Itu semua memang akan kita dedahkan sebab penting untuk kita tonjolkan dalam karya biopik kita tentang macam mana terbangunnya industri filem kita era itu sehingga dia mencapai zaman kegemilangan dia dan zaman kejatuhan dia semua kan. Dan bro, banyak bro bahan abang ni. Aku lepas ni aku rasa aku nak telefon Datuk Yusof. Gaji abang Galak semua dah settle kan. Dia tak masuk office ni, dia akan masuk office Nusa Podcast Tanah Air. Support kita punya kita punya research punya barang ni. Bang, betul bang. Saya akan gali abang sebanyak yang mungkin. InsyaAllah. Seusia kita yang ada ni. InsyaAllah. Dan abang saja bukan ada hal tentang cerita abang sendiri. Now Jaafar Abdullah pun punya, kalau kefahaman kita pun kita nak cari selusuri daripada abang punya pandangan sebagai anak. InsyaAllah. Kan? InsyaAllah. Dan juga ibu. Macam-macam hal ni. Betul. Okay? Betul. Bang, kita nak akhiri kita punya round kita yang akhir ni. Untuk abang mungkin boleh beri pandangan dan peringatan bercampur juga dengan harapan abang. Saya dengan Datuk Kai, Tanah Air Film ingin mengerjakan biopik P. Ramlee ini dengan kerja yang sedang kita bina sekarang ni. Apa abang punya pandangan ataupun nasihat abang ataupun even abang wish untuk tonton apa yang perlu kita kupas, yang perlu kita tonjolkan di dalam filem tersebut bang?
Riwayat hidup ni kan. Seniman Riwayat agung hebat yang abang cakap tu kan. Dengan era industri filem yang abang rasa sangat sedih apabila benda tu perlu tamat pada tahun 1967 tu kan. Itu kita nak garap tu bang. Tapi ini jangan recording Kita rekod juga, keluar tak keluar je lah. Cerita je. Tak apa, tak payah tutup. Kita je pasal takut dia sensitif lah. Okay. Bang, mogok 2 kali mogok yang kita tahu. 57 1 kali mogok. 64 tak silap saya 1 kali mogok lagi yang kedua. Mogok yang kedua yang 64 tu yang maknanya itu pertembungan lah. Itu pun dah hujung-hujung tu bang. Maknanya kan. Dari segi kita punya apa yang kita perolehi, memang 64 mogok kedua tu pengaruh politik pun dah kuat. Betul. Union pada ketika itu mengambil kesempatan juga sayap kiri punya pemikiran ni untuk melakukan penentangan bukan saja pada majikan tapi on political matters pun. Betul. Dan benda tu kalau yang kita faham di MFP through Pesama, Persatuan Pesama aku maksud tu kan. Dah berlaku perpecahan lah. Bukan saja di antara Pesama dengan majikan. Tetapi di dalam Pesama sendiri pun dah bergaduh-gaduh dah. Betul. Ada yang maknanya yang karyawan-karyawan yang lebih awal, yang lebih senior masa tu, dia rasa dia nak bekerja. Tetapi dalam persatuan juga menitik beratkan tentang kerja 8 jam sehari, tuntutan union tu. Jadi sistem tu jadi broken lah kan pada ketika itu bang. Yang kita baca lah, yang kita faham masa tu kan. Dan kalau kita tengok daripada, bukan nak berpihak kepada Shaw Brothers, tapi kalau melihat daripada angle Shaw Brothers punya keadaan film tu, memang dia macam saya setuju abang cakap, diorang dah membina empire baru mereka di Hong Kong tu. Tetapi akaun di Singapura, akaun business di Jalan Ampas memang dah tak sebagus 50-an 60-an tu lah bang. Dengan Hong Kong kan different account lah tu bang. Tapi perniagaan dari segi tontonan, dari segi kos penerbitan filem, dengan union ni punya perpecahan yang mengganggu gugat proses sebelum itu, itu yang menjadikan diorang menggunakan alasan yang di Singapore punya operation tak lagi menjana keuntungan, malah merosot lah dari segi itu dia. Itu yang kita faham tu lah bang. Saya pernah ingat waktu sebelum setir Jalan Ampas tutup, dia orang mogok tu yang kan, dah 2 kali mogok kan. Mogok yang penghabisan, tak salah saya, Shaw sendiri datang di Jalan Ampas. Dia 2 beradik, satu gemuk, satu kurus. Yang gemuk ni dia bahagian bisnes, yang kurus ni bahagian filem. Run dengan Rani. Run show dengan Remy show. Run yang datang, Run bahagian filem. Dia datang, dia bagi nasihat lah. If you people work hard, we shall open the studio forever. Dia style cakap macam tu. Apa yang saya cakap ni macam tu lah style dia. Kau banyak hal betul lah. Dia Cina pekat. Tapi dia good English. Tapi dia betelo tu ada sikit. Pronunciation dia masih lagi. Dia betelo tu telo. Lagi sekali bang. If you people work hard, we shall open the studio forever. Ever. Yang ni yang kurus ke yang gemuk? Yang kurus. Yang kurus. Yang gemuk saya tak pernah jumpa. Yang kurus. Sekali saya dapat jumpa dia datang studio. So statement tu dia buat kenapa tu bang? Maksudnya apa? Pasal kita mogok. Kita mogok, kita minta tutup studio. We don't want to work. We don't want to work. We want our kita punya kebajikan lah. Kebajikan banyak-banyak benda lah kan. Daripada mula kita start kerja, kita nak claim sampai sekarang. Mana boleh. Katakan awak kerja daripada 10 tahun yang lepas. Awak nak claim gaji awak 10 tahun. Dah berapa ribu? Royalty berapa ratus ribu? Yang ni dia dah 10 tahun. Ini 10 tahun. Ini 15 tahun. Dia ada duit. Tapi dia bukan itu cara dia. Saya cakap ni bukan berpihak pada pekerja dan bukan pihak pada majikan. Saya tengah-tengah. Jadi benda gitu kena fikir. Kena fikir.
Walaupun saya dibuangkan kerja, saya fikir-fikir betul juga. Meniaga tak untung, macam mana kita nak demand? Kalau meniaga kita untung, kita boleh demand. Bukan kita tak pandai baca, bukan kita tak pandai kira-kira kan. Betul tak? Dan bukan kita tak pergi pengwayang. Kita pergi pengwayang. Setiap pekerja dia ada kad. Di mana panggung Soul Brothers kita masuk free pakai kad tu. Saya ada kad tu. Access, tapi untuk 2 orang. Tempat duduknya atas. Dia tak boleh duduk bawah. Special. Dia tak boleh campur bawah duduk. Dia special. Jadi kalau saya ada kad tu, pergi dekat dia punya panggung wayang tu, tengok kad, dia bagi kita punya tiket dia, dia bagi kita sign lah. Satu specialnya. Jadi bang, itu dia bang, macam yang kita tahu, pasal ini memang isu penting yang perlu kita sedang menganalisa. Kita nak cari pencerahan tentang bagaimana insiden jatuh punya satu industri yang besar kita pada ketika itu. Anasi apa. Jadi anasi ini yang kita sedang kenal pasti. Dan benda tu of course lah, dia bercampur baur dengan political issue, political dalaman, political pada level yang lebih besar, dari segi ekonomik perniagaan, dari segi perkembangan teknologi, dengan TV-nya, dengan filem warnanya, semua tu lah bang. Itu benda tu abang harap boleh diperbincangkan dan dibawa ke tengah di dalam filem, abang rasa. Untuk orang faham dan orang sedar macam mana industri ni jatuh dan bangun. Bukan sekadar nak layan tengok P. Ramlee menyanyi persona dia saja kan. Abang? Betul juga. Boleh dia buat bincang benda tu. Sebab bang, tujuan kita lah bang, kita buat biopic tentang P. Ramlee tu, bukan P. Ramlee itu saja, P. Ramlee dan juga ekosistem yang memeluk dia. Sebab jatuh industri, bangun industri kan. Dan juga karyawan-karyawan yang memainkan peranan, termasuklah Jaafar Abdullah pun, orang-orang pentadbir, penurus industri, policy maker pada ketika itu. Macam mana yang dia boleh run the industry itu hingga mencapai tahap yang bagus. Dan macam mana kita jatuh jahanam pula. Dan kita tengok pula yang sekarang ni, macam mana kita macam bangun-bangun, nak bangun tak bangun-bangun sangat, 80 macam nak bangun betul menyerudum, sekarang ni nak membangun-bangun balik, supaya kita boleh belajar daripada apa yang telah berlaku sebelum ini kan. Itu yang pada saya sangat-sangat penting kenapa filem ini perlu dibuat, kerana dia bukan menghidangkan satu tokoh saja, dia akan menceritakan tentang satu industri yang bangun dan jatuh, yang mewakili budaya dan bangsa kita bang kan. Cerita dia macam tu lah. Apa nasihat abang? Nasihat kita bersatu. Bersatu. Kita bersatu, kita akan selesaikan masalah yang kita ada sekarang ni. Jangan masing-masing kata aku hal aku, engkau hal engkau, pandai-pandailah engkau kan. Betul tak? Abang, dalam nak menyatukan apa-apa benda pun, dia mesti ada kepala dia bang. Ya. Yeah. Kepala dia mesti ada tokoh dia. Ya. Yeah. Saya memandang tokoh individu, kepala satu, dan juga kepala juga mungkin satu perkumpulan, agencies, persatuan atau whatever saja, kaedah bersama dengan ketokohan satu industri yang boleh menjadi kepala perang dia lah. Betul. Abang melihat siapa? Siapa yang rasanya boleh? Susah mungkin dia tak nak, tapi abang rasa macam contohnya Datuk Yusof Aslam lah, kata contoh lah saya bagi contoh sekadar perbincangan Datuk Yusof Aslam dengan kemunculan dia, dengan perjalanan dia, dengan pencapaian dia pada era dia, now dengan generasi dia, anak-anak dia, mempunyai track record yang sangat-sangat indah, sangat-sangat cantik. Dan hampir saja kalau sekarang ni, suka tak suka kalau kita tengok, tak ada orang, individu ataupun syarikat swasta yang mempunyai credibility dan legasi seperti Scope Production ni. Betul. Jadi apa yang abang boleh tambah tu, kalau boleh kita suarakan kepada abang Yus kita, Datuk Yus kita ni. Tok, kan? Sepatutnya dia lah. Dia lah. Kan? Orang yang boleh membawa ke depan benda, memimpin benda ni.
Ya bang. Ya, tak ada orang lain dia. Yang saya nampak lah hari ni. Bukan kerana saya kawan baik dia, tidak. 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 Lupakan pasal gaji pencen tu. Tapi kita cakap benda yang hak ni. Betul. Saya tak nampak orang lain. Saya tak nampak. Setakat yang abang tahu, Datuk Isri Waslam, saya pun kita aware yang dia pun terlibat memainkan peranan juga menjawat beberapa jawatan dan posisi dalam persatuan and everything. Pernah tak ataupun abang terdengar ataupun dia berkongsi dengan abang tentang dia punya frustration ataupun rasa sukar dia untuk dia melakukan apa benda yang sepatutnya? Itu rahsia. Itu off record lah. Off record. Kita kena sembang. Tapi pada saya dia yang orang yang sesuai lah. Jadi yang awak ceritakan tadi kan. Pada saya pilih dia lah. Bukan kerana saya kawan baik dia, tidak. Saya rasa memang tepat pada dia lah. Kedudukan dia tu. Kedudukan dia. Siapa lagi? Kalau kita fikir sekarang, siapa lagi? Tak nampak. Tak nampak. Saya nak petik kata-kata abang tadi yang bersatu tu. Saya rasa kita harus kumpulkan tenaga yang ada dalam industri kita hari ini untuk menjayakan projek-projek besar yang penting. Projek-projek penting seperti P. Ramlee ni, kalau kita boleh kumpulkan semua untuk sama-sama angkat, saya rasa itu meringankan beban atau meringankan kerja-kerja yang kita nak angkat. Kerana macam Adlin kata, kita bukan cerita pasal P. Ramlee saja, tapi kita bercerita tentang industri pada ketika itu, sejarah nusa dan bangsa tanah air kita pada ketika itu, yang boleh kita jadikan cerminan atau kita boleh jadikan pandangan ataupun jadikan kita boleh rujukan. Kita boleh rujuk dan kita boleh angkat semangat tu. Okey, ke mana kita nak jalan selepas ni? Susah sikit. Itu yang saya rasa senang. Memang projek tu bukan senang nak menyatukan. Ya. Faham je lah. Bukan senang. Dia ni faham dia lain, ini faham dia lain, ini faham dia lain. Boleh satu masa, tapi mungkin ambil masa lah. Yes. Tak tahu bila. Pada saya lah, pada pandangan saya, akan boleh disatukan, tapi tak tahu bila. Macam mana cara? Susah nak dihuraikan benda ni. Macam mana pandangan awak? Saya perasaan saya dia harus berlaku anytime dalam masa sekarang ni. Perasaan saya lah. Yalah. Saya perasan macam mana bang? Saya perasan kenapa kita pula rasa terpanggil betul-betul kita nak buat biopic P. Ramlee ni. Kerana kita mungkin ada kesedaran baru yang perlu dilakukan dalam masa yang sekarang. Dan juga kalau abang tanyakan saya, kenapa perlu kita buat sekarang? Kerana Abang Galak pun dah 83. Abang Galak menduduki zaman era yang perlu kita pelajari dan analisa. Tidak habis di analisa pun. Betul. Kita ada Fauziah Ahmad Daud pun yang dah 60 lebih, yang juga anak-anak jalan ampas yang ada kat situ. Kita ni sini, kalau kita tak rakam ni, kita tak letakkan satu conclusion, kita akan terputus ni bang. Jambatan ni akan terputus bang. Betul. Dia harus berlaku pada ni. Jadi kita sangat-sangat berharap legasi podcast yang kita buat ni, ini basically macam kita punya junction ataupun titik pertemuan di mana kita nak mengappreciate dan menghargai pandangan dan pengalaman peribadi masing-masing, dan kita bercakap secara terbuka sebaik yang mungkin. Dan bila kita buat projek P. Ramlee ni, biopic ni, dia ibaratnya macam kita nak menceritakan kebaikan dan kehebatan kita dalam dunia filem, karyawan seni pada suatu ketika dulu, untuk kita sama-sama berbangga dengan dia, dengan sikap dan hati terbuka, untuk kita sama-sama musyawarah balik macam mana yang kita boleh bersama boleh mencapai era kegemilangan yang pernah dicapai dulu. Tu intention kita itu bang. Saya secara peribadi, saya mendoakan abang diberikan usia, rezeki panjang sikit lagi bang, kesihatan yang lebih baik lagi sikit bang. Mudah-mudahan bang. Datuk Isri Waslam pun nampak masih segak lagi kan. Masih segak, okey. Datuk Kai pun dia sekarang ni dia dah bermain, dah turun daripada kayangan stesen, dia bermain secara marahin, duduk bersama dengan rakyat jelata untuk memikirkan cara benda ni secara lebih apa istilah dia,
touch base lah. Touch base betul, kita boleh bercerita dan harapnya projek Perdana P. Ramlee ni dia akan memberi satu ruang dan persekitaran yang sihat dan positif untuk semua orang rasa mesra untuk kita menyatukan kita dalam apa-apa aspek yang perlu kita lakukan dalam industri ni lah bang. InsyaAllah. Ya bang InsyaAllah. Datuk Kai, kata-kata akhir untuk galak untuk round yang ini. Kita terima kasih lah pada abang kerana sudi hadir dan dapat sembang cerita daripada Singapura sampai ke sini. Mungkin kita nak serahkan buku. Okay. Buku. Yes. Bang, ini cendera hati, cendera mata, cendera fikiran. InsyaAllah. Ini tulisan akhir daripada salah seorang kita punya ahli penyelidik kita lah. Dia ni penulis buku ni lah. Macam kita pun sebutkan tadi. Macam abang cakap, kita tak jumpa lagi orang macam P. Ramlee ni. Jadi bersesuaian dengan tajuk buku ini, P. Ramlee Tiada Yang Kedua. Buku ini diterbitkan oleh Patriot dan kita berterima kasih kepada Patriot kerana menaja koleksi buku-buku ini untuk kita berikan kepada tamu-tamu kita yang berada sini. Dan kepada anda yang belum lagi mendapatkan sesalin buku ini, buku ini sudah masuk ke cetakan kedua, no? Keempat. Cetakan keempat. Alhamdulillah Patriot. Engkau memang Patriot, pejuang tanah air. Okay. Dan ini bang, tulisan tentang Allahyarham sebenarnya yang terbaru lah ni, yang terkini. Tulis oleh Hidayat. Ini masih ni dia pun dah meninggal dah. Tu dah dia. Ni kawan baik saya nya. Ahmad Si. Ahmad Si. Yalah. Pelakon komedi juga ada. Dia kawan baik saya. Dia kalau lambat-lambat kita semua kita pun meninggal bang. Kita duduk dalam buku je. Ini tak salah saya Pancasitara tak salah kan? Betul. Dia betul. Pancasitara. Yalah Pancasitara. Betul lah. Jadi abang mula Pancasitara dia bukan Ahmad Daud, dia Aziz Jaafar. Aziz Jaafar. Baru Aziz Jaafar tarik diri dengan Muhammadiyah, baru Saloma dengan Ahmad Daud masuk. Tak tahu apa siri sepang saya tak tahulah, tapi yang saya ingat lah. Mula-mula sekali Aziz Jaafar solo, si Muhammadiyah backing, Ahmad Si backing, sama P. Ramlee lah. Wow, dia suara besar. P. Ramlee suara besar. Wow. Si Muhammadiyah suara halus. Suara 1, suara 2, suara 3 kan. Saya ingat lagi. Ini tak tahu dekat ni luar dekat Malaysia ni. Tak salah saya lah. Mengimbau kenangan. Ada benda ni. Ini Kasem Masdo, dia konti. Dia pengubah lagu. Dia pengubah lagu. Banyak lagu dia yang dinyanyi oleh siapa ni? Penyanyi yang kecil molek siapa namanya? Orang Singapura. Sani Sahuri. Banyak lagu dia Sani Sahuri yang menyanyi. Dia kawan baik saya. Pasal apa? Bila dia mengarang lagu, note je saya tulis. Dulu saya reti, sekarang dah lupa lah. Abang tulis note? Tulis note. Nanti dia kan dia gitar, dia gubah lagu dengan gitar. Dia kadang-kadang P. Ramlee dengan piano. Dia ni selalu dengan gitar. Pasal dia pandai main gitar. Jadi dia gubah, dia tuliskan saya tulis lah note apa tu. Kalau tidak lupa. Ting tong treng treng treng. Dia tulis lah note saya tulis. Saya reti. Abang main muzik juga dulu? Tak. Dulu saya main klarinet. Tapi separuh jalan. Separuh jalan. Saya ingin nak main tenor saxophone. I see. Saya belajar klarinet dulu. Siapa kata, Aura guru saya, dia kata kalau nak main saxophone, belajar klarinet dulu. Betul. Saya belajar klarinet separuh jalan. Tak menjadi. Bukan bakat saya lah. Bakat saya berlakon. Saya dari Allah mungkin bakat aku pelakon. Abang galak ni, dia betul-betul menggalakkan aku untuk menemu ramah dia lagi. Tapi itu dah dia bang. Terima kasih untuk round ni bang. Ini tapi suaminya Mereni. Betul, Raizal. Ini siapa pengubah lagu? Osman Ahmad. Tapi lagu dia bagus-bagus bang. Dia lagu dia semua berentak asli lah. Melayu. Tak Melayu. Ini sudah mati kawan baik saya ni. Habis satu buku dia selak. Habis satu buku dia selak ni bang. Dating ni. Zaman tu Ciri-ciri dating.
Ni kawan baik tu. Dia punya enjoy macam baca komik kau. Kau jangan bilang dengan ni dia. Jangan bilang diam-diam dia. Alah baik dia. Okey. Abang teruslah bilik benda tu. Tak kisah nak kira kan. Tapi saya kena tutup ni bang. Minta maaf Okey, tuan-tuan dan puan. Terima kasih ke atas di atas perhatian dan juga masa anda menonton episod kali ini. Kita ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada abang Galak kita. Kita mendoakan yang baik-baik untuk abang terus panjang umur. Dan seperti saya katakan tadi, rupanya berpeti-peti khazanah yang related dengan apa yang kita nak buat dengan Abang Galak. Haji Mahdi. Yes. Dia pernah turunkan ilmu pada saya. Ilmu agama ni. Oh, ini tasawuf ni. Ini ilmu dalam ni. Tak, bukan ini. Ilmu perempuan. Dia satu bagus bang. Walaupun dia Agama. orang hari-hari datang rumah dia bang. Berubat saya dengar ada ruqyah semua kan. Dia dengan satu botol air tu dia baca dia bagi. Tiap-tiap hari. Begini orang datang rumah. Macam orang pergi klinik. Yalah. Macam mana orang tengok orang pergi klinik, macam tu itulah rumah dia. Ya. Bini baru dia Kak Jah. Baik juga dengan saya tu. Tak, jadi ayat-ayat pengasih tu semua ada lah. Amalan-amalan perempuan tu dia ada lah bagi. Dia bukan kata pengasih perempuan tidak lah. Supaya diri kita tu dia lah daripada segala macam apa kan. Betul. Okay. Ilmu banyak dia bang. Okay, kita tutup. Banyak tinggal. Banyak ni. Kita memang kena. Kalau anda nakkan lagi Abang Galak dalam episod kita akan datang, terus hantar komen-komen anda. Sangat penting untuk kita tahu anda punya reaksi dan respon terhadap episod ni. Pada aku guys, unique, very special episod ni. Memang tidak cukup. Betul. Mudah-mudahan kita ada usia rezeki untuk bersama dengan Abang Galak di waktu terbuka macam ni ataupun waktu tertutup. Betul, insyaAllah. Jadi sekali tuan-tuan puan, terima kasih. Jumpa anda lagi di episod seterusnya di dalam Legacy Podcast Sembang Sambung. Ni tak habis lagi. Saya belajar gayung dengan dia. Kali kami silat gayung. Dia belajar dengan dia. Tony Casilo. Yes. Dia asal di Kristian. Dah meninggal. Tengok muka pun jauh. Dia umur sama dengan dia. Umur sama. Buat bergaduh. Dia memang kita kena keluar dengan jadi Cina. Dia buat hari Cina.